Halo geng, apa kabar? Hari ni kita nak pergi jauh sikit geng. Kami saya tengah nak ambil member ni pun celaka juga. Call tak angkat, orang nak ambil, rupanya dia berak. Okey geng, kita pergi rumah member, cari rumah member ni dah tak kahwin, celaka pula tu. Apa nak buat, orang dah tua tak kahwin. Hari ni saya tak bawa girlfriend ke bini ke janda, tak bawa. Sekarang ni kita dah nak sampai ke rumah member. Rumah member ni memang jauh di dalam hutan. Macam kami ni penduduk kampung Hulu Bandat ni, memang nak jumpa kawan tu kira macam hari weekend lah. Sebab kat sini kita kampung geng. Okey geng, tempat saya ni memang tempat dia seram geng. 2 kilo nak masuk sini. Kalau anda motor rosak ke, minyak habis ke, memang kena kejar babi lah. Tempat ni memang celaka sikit lah. Saya tak boleh beritahu lah tempat saya ni, tapi tempat saya ni dekat-dekat dengan kawasan pedalaman lah. Okey geng, sekarang ni kita nak pergi KL geng. Lepas tu kita nak pergi Negeri Sembilan geng. Nak ada kerja geng. Jom. Okey geng, hari ni saya bawa kereta buruk lagi. Sebab kereta lama saya minyak kuat, jadi saya terpaksa lah naik kereta minyak jimat geng. Subsidi pun nak habis, celaka punya Nur Rahim. Okey, cerita besar sekarang ni bagi kami golongan miskin-miskin ni memang celaka betul lah kerajaan. Patut dibuatlah macam zaman Najib ke Tun Mahathir ke, minyak janganlah kacau. Okey geng, sekarang ni kita singgah berak geng. Berak kencing dulu. Jauh perjalanan. Hari ni selepas Hari Raya Haji Jalan Lengang geng. Okey geng, ni hotel saya geng. Hotel saya ni dekat dengan airport geng. Kapal terbang setiap 5 minit dia lalu atas hotel. Tapi hotel ni cantik lah geng. Saya recommend kalau untuk orang-orang miskin tu, kita ambil hotel macam ni cukup. Dia aircon satu-satu. Okey, jumpa lagi.